majlis diteruskan lagi kepada usul persendirian P05 daripada Lobak. Silakan Lobak, 10 minit. Cubaan suara. Baik, salam sejahtera, Tachahau, Vanakam dan selamat petang. Saya ucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua dan wakil-wakil persidangan sekalian. Suka untuk saya mohon kerjasama daripada ahli-ahli sidang pada hari ini untuk menafsirkan frasa literasi media dalam konteks usul ini seluas-luasnya secara subjektif, memandangkan konteks literasi media itu secara semula jadinya adalah sangat subjektif dan merangkumi pelbagai aspek seperti politik, ekonomi, kebajikan dan lain-lain. Baik, baru-baru ini kita telah menyaksikan bagaimana demokrasi sekali lagi telah diraikan secara sihat di Negeri Sembilan, di mana kita menyaksikan bagaimana anak-anak muda, belia, mahasiswa dan terutama sekali pengundi kali pertama diberikan ruang dan peluang untuk turut terlibat dalam pembentukan kerajaan negeri yang kita ada pada hari ini. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan sekalian sedar bahawa hasil pada hari ini yang memberikan hak kepada anak-anak muda untuk mengundi di pilihan raya umum maupun negeri adalah hasil daripada kelulusan rang Undang-Undang Undi 18 yang telah diwartakan dan diluluskan pada tahun 2021. Dan dalam konteks dan soal undang-undang, apabila kita berkata tentang kelulusan sesuatu rang undang-undang, ia haruslah dilengkapi dengan advokasi, pendedahan, kesedaran kepada akar umbi dan pemegang taruh. Dan berdasarkan kepada temu bual dan perbualan saya bersama dengan bekas Menteri Hal Ehwal Agama YB Mujahid, perkara ini adalah di sebaliknya. It's the other way around dengan izin Yang di-Pertua Dewan. Sekarang status quo di negara Malaysia maupun di negeri-negeri di Malaysia, kami memberi hak kepada anak-anak muda untuk terlibat dalam demokrasi, dalam pilihan raya. Mereka diberi hak untuk mengundi. Tetapi ke manakah advokasi tersebut? Status quo pada hari ini, Kerajaan Persekutuan tidak mengimplementasikan apa-apa silibus maupun pendidikan politik secara mandatory di peringkat sekolah rendah, menengah dan lain-lain. Dan berdasarkan kepada satu kajian bersama dengan Prof. Dr. Junaidi Awang Besar, seorang expert in geopolitics dengan izin Yang di-Pertua Dewan, antara faktor utama yang mempengaruhi pola pengundian anak-anak muda, mahasiswa dan terutama sekali pengundi atas pagar ketika pilihan raya umum ke-15 tahun 2022 adalah isu agama, bangsa dan politik identiti. Dan perkara ini sebenarnya amat bahaya kerana ia secara tak langsung mempunyai kesinambungan yang sangat jelas berkaitan dengan tahap literasi media dalam kalangan pengundi di Malaysia maupun di Negeri Sembilan. Dan berdasarkan kepada kajian yang dilaksanakan oleh Pertubuhan Undi 18 dan Ilham Center, kelulusan rang Undang-Undang Undi 18 telah meningkatkan pengundi sebanyak 5.8 juta, di mana sebanyak 1.2 juta adalah pengundi muda daripada umur 18 sampai 20. Dan kalau kita lihat dalam kajian yang dilaksanakan oleh Vimala Balakrishnan, dalam kajiannya bertajuk Social Demographic of Indicators for Misinformation Sharing dengan izin Yang di-Pertua Dewan, dalam sampel yang diambil dalam kalangan pengundi anak muda berumur 18 sampai 35, 64.5% anak muda dalam sampel tersebut mengakui bahawa banyak kandungan media pada hari ini boleh diragui kesahihannya. Dalam sampel pada prinsipnya, Kementerian menyokong usul ini. Sebab dua bentuk literasi ini bukan lagi satu pilihan. Walaupun YB Lobak tadi dia berbahas secara cara mahkamah secara legal, tapi pada pandangan saya itu adalah kriteria syarat kelayakan dia. Kelayakan saya pula dalam bidang pentadbiran awam, jadi saya akan menyokong dengan syarat. Sekarang ni kita tahu tahap penggunaan media digital dalam kalangan belia sangat tinggi. MCMC, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah mendapat data yang lebih daripada 97% rakyat Malaysia menggunakan internet dan media sosial sebagai sumber utama mendapatkan maklumat. Namun pada masa yang sama, Malaysia juga merekodkan ribuan aduan berkaitan penipuan dalam talian, berita palsu,
penyamaran identiti serta penyebaran kandungan berunsur fitnah dan kebencian. Okey. Walau bagaimanapun saya berpandangan terdapat beberapa perkara yang perlu diperhalusi. Okey, pertama, kumpulan yang bersasar, ya betul, belia. Namun adakah kandungan latihan itu tetap akan sama untuk semua peringkat umur? Sebab saya rasa latar belakang setiap orang adalah berbeza. Okey. Kedua, kandungan literasi perlulah praktikal. Anak-anak muda sekarang ni belia juga tidak memerlukan lagi lah kuliah undang-undang ataupun talk selama beberapa jam, tapi mereka perlu memahami perkara-perkara yang dekat dengan kehidupan seperti hak sebagai pengguna, undang-undang, perlindungan data pribadi, buli cyber dan tanggungjawab. Okey, yang seperti YB Lobak nyatakan modul jelas etika, modul kejelasan etika. Namun, saya juga ingin mempersoalkan beberapa aspek pelaksanaan. Adakah kerajaan negeri mempunyai indikator keberhasilan yang jelas? Berapa ramai belia yang ingin dicapai setiap tahun? Bagaimanakah keberkesanan program akan diukur? Adakah melalui perubahan tahap pengetahuan, penurunan kes penipuan cyber, peningkatan kesedaran terhadap hak undang-undang ataupun pengurangan penyebaran berita palsu? Tanpa petunjuk prestasi yang jelas, kita bimbang program yang baik ini gagal mencapai objektif yang sebenar ataupun dia tak cukup capai dan dia menjadi slogan sahaja. Selain itu, saya mencadangkan supaya usul ini tidak bergantung sepenuhnya kepada yang fizikal, talk fizikal ataupun program secara fizikal. Anak muda hari ini juga belajar daripada TikTok, Instagram, YouTube dan podcast. Oleh itu, kandungan pendidikan juga perlu disampaikan dalam bentuk video pendek, infografik, simulasi kes sebenar, permainan digital juga, supaya lebih dekat dengan gaya pembelajaran generasi muda. Okay. Sebenarnya kita dibangkitkan dan dihangatkan dengan usul-usul khususnya untuk masyarakat Negeri Sembilan. Dan usul pada petang ini cukup sebenarnya signifikan untuk kita bahaskan, Tuan Yang di-Pertua. Pertama sekali mengenai literasi media dan literasi perundangan. Saya bersetuju dengan Lobak sebentar tadi. Saya nampak ayat mereka seperti seorang peguam yang tengah membela dia punya anak guamnya. Tetapi pada hari ini masyarakat Negeri Sembilan menuntut bahasa-bahasa yang mudah dan perjalanan yang mudah, Tuan Yang di-Pertua. Saya buktikan yang pertama. Kalau kita lihat, Tuan Yang di-Pertua, undi 18 ini menjadi salah satu titik perbandingan negara kita dan negara maju. Kebanyakan negara maju kita telah menjadikan undi 18 ini sebagai satu penanda aras untuk menunjukkan belia mereka mampu atau tidak bersaing. Itu pertama. Yang kedua, Tuan Yang di-Pertua, kita perlu lihat bahawa pada hari ini Lobak hanya menceritakan secara cantiknya di atas kertas literasi guaman, kita perlu turun padang, tetapi hakikatnya kita perlu tahu bagaimana punca sebenarnya belia minat terhadap politik. Hari ini kalau kita bagi game Mobile Legends dengan politik, mereka pilih apa, Tuan Yang Pertua? Mereka pilih Mobile Legends kerana mereka kata politik ini tidak penting. Sebab apa? Daripada akar umbi menyatakan bahawa politik ini mereka tunjukkan sifat kepimpinan yang agak kurang baik. Yang kedua, mereka rasakan politik ini tidak mampu mengembangkan mereka, Tuan Yang Pertua. Maka dalam keadaan inilah pelbagai NGO terutamanya yang paling dekat dengan kita adalah pendidikan awal kanak-kanak, Tuan Yang di-Pertua. Kita perlu kuatkan pada asasnya di sekolah, mereka perlu tahu bahawa apa sebenarnya fungsi politik pertama. Yang kedua, apa kesan terhadap undi 18 kepada Malaysia. Mereka pada hari ini, kalau kita lihat PRN Negeri Sembilan, bila kita tanya mereka kenapa undi barisan, kenapa mereka mengundi parti tersebut, mereka tidak tahu, Tuan Yang di-Pertua, apa justifikasinya, apa parti mereka tawarkan. Sehingga mereka kata, jiran sebelah undi parti sebut, saya pun ikut je, Tuan Yang di-Pertua. Nampak? Itulah salah satu. Yang Muhammad, parti mana tu, parti mana tu, okay? Yang Muhammad. Maklumlah dan juasa baru jadi MB ni, kita rasa